Okay guys, so hari ni aku dekat Seremban. So tak ada dekat AI. So hari ni nak datang kat garas sekejap. So kat garas saya sendiri ni dekat Seremban. So tengok apa-apa job kat sini ke, tempat ni besar. So apa Noah cakap jungle ni, jungle kereta pula. So sini banyak kereta. So nanti aku tunjuk semua kereta kat sini and then apa-apa dalam kat gerai saya. So ini ialah kereta adik saya, bukan kereta adik saya tengah buat. Ini ialah E36 daripada Biadab. So kru-kru Biadab. So korang kenal kot kalau yang budak-budak kereta ni. So E36 dia kita buat. So tengah boleh tengok dekat sini tengah buat fender, tengah buat bonnet, nak bagi lawa. Pasal adik saya yang tu dia kerja kat FRT, dia buat body kit. Ya, so boleh tengok cantik-cantik kereta ni. So body kit adik saya yang buat, side skirt semua. Spoiler pun dia pasang sendiri. Okay, so tengah buat ini Sonane. What's up guys? Sonane cakap sikit. What's up guys? So kita nak modify bonnet depan, kita dah potong dah. Sekarang kita nak welding. Lepas welding kita nak simen, lepas tu hantar balik ke customer. Okay guys. So tu adik saya. Ni pun adik saya lagi satu. Ini kerja kat MM. What up guys? Korang mesti ada tengok muka ada model hari tu. Malu gila. So inilah tempat kita buat kereta macam body kit ke, modify ke. So jom kita ronda-ronda kat tempat ni, apa yang ada. Okay. So ni geras saya. Ni geras saya selalu sewa kat sini. So jom kita jalan-jalan apa ada kat sini. So itu pintu depan dia. Saya tunjuk jalan-jalan. Kita review tempat yang daripada sebelum AI. Saya kerja kat sini, yang buat kereta sendiri lah. So tu pintu depan. And then ni kedai cat member aku. Kalau nak cat kedai, ni nombor dia. Ini owner. Ni owner. Cakap sikit lah owner. Kedai cat. Cakap lah. Malu-malu ke? Cakap lah. Malu-malu kucing. Okay. Cakap lah. Nak cakap apa? Okey, ini kawan saya yang promote tu. Ini adik dia. Dia orang semua foreman hebat-hebat di Seremban. Sekarang KL semua sudah conquer. Sekarang saya mau tanya. Saya cat kereta berapa you kasih? Boleh, kawan punya harga lain. Customer lain. My car located So ini garage dia, cat kereta. Ni garage dia kalau nak datang. Ni kereta dia sendiri tengah buat. And then tengok BM and then kancil dia. Dan jom kita naik atas pun sama jugalah. Sana pun ada kereta-kereta. So garage juga semua buat kereta. Ni lagi seekor kawan juga. Baru sampai. Janji tak janji Melayu kerja keling ke dia ni. Memang tak sampai dah 2 jam tersadai kat sini. So ni garaj biasa-biasa. Ada dalam, nanti kita pergi tengok dalam. So kita tengok luar-luar. Kita ada Datsun customer ni. Dan kita ada SCG. Ni Cina ni. Cina. So kita ada Activa, kita ada Saga. Ni Saga Turbo yang itu dulu aku review. And kita ada SE, kita ada Vira baru siap cat. Sini semua kereta-kereta workshop banyak workshop. So tu je lah. Tengok So kecil je tempat ni. So sebelum kerja KAI, saya kerja sini. So bukan kerja sini lah. Ni saya buat kereta yang cari makan sikit So saya pagi kerja tempat lain, malam saya datang macam adik saya.
Dia kerja tapi cuti je, dia buat kerja lain. Ya, so kalau dia buat apa, tak tahu dia tahu ke tak tahu. So tengoklah dia punya proses tengah buat. Okay, so jom kita pergi dalam tengok kat dalam ada apa kereta apa yang dulu simpan dah berapa tahun, aksa 3 ke 4 tahun lah. So jom kita tengok. Alright, so kita ada E36, kita ada Mark II. Yo, excuse me. Tepi. So okay. Kenapa workshop kotor bos? So kita ada E36, kita ada Mark II kat sini tengah convert auto ke manual. Adik saya tengah buat. So saya tak ada job. So saya busy dengan dekat AI. So inilah garage dia. Memang kotor gila pasal kecil banyak projek. Kita ada KE, ni lagi satu body E36, kita ada engine. So banyak barang. So boleh tengok bersepah. Kita ada spare part pintu, part engine dengan spring semua, engine. Kita ada RB25, ada GZ kat sana, lagi gearbox. Sana ada rim dengan tayar. Sini semua barang-barang banyak Ni wire-wire. So kita tak buang, kadang-kadang wire ni kita potong boleh pakai. So inilah garage kita orang. Garage saya lah. So ni E36 nak buat drift car tapi tak ada modal lagi. So ni pun KE pun tengah buat. Belum buat dah berapa tahun. Semua tunggu bajet lah. So daripada tengok AI yang kemas-kemas, kat sini semua bersepah-sepah. So pasal sini dah berapa tahun lah, lagi kecil, and then dia tak ada penutup, dia banyak abuk lah. So kereta sini kalau simpan berabuk-rabuk. So so ini memang kadang-kadang free baru datang. So jom kita tengok. Okey, jom kita tengok dia. Okey, jom kita tengok ada projek dia apa yang kedai cat tu, kawan saya tu. Dia kereta dia sendiri. So jom, tadi saya dengar dia dah tukar enjin lah. So saya tahu sampai buat sampai setahun lah, belum siap lagi. Okey, ni kereta Kelisa. So bos, mari cerita sikit apa enjin. Cepat. Ni malu-malu kucing pula bos. Apa lu buat? Saya tak tahulah apa saya buat actually. Apa ni enjin? Enjin YRB turbo 1.3. You convert sendiri ke? Kawan-kawan buat. So berapa tahun dah siap? Ni projek lambat sikit. Take too long lah, 1 year. With whole car conversion. Ni half cut dia. Okay bos, boleh ya? Boleh. You lupa malu-malu. Saya malu. Okay, so dia ni enjin ini Kelisa. Tapi dia enjin YRV, so dia tengah siapkan. So tadi saya dah marah dia pasal dia nak cat kereta tapi belum siap lagi, belum start lagi. Dia tengah buat lah. Saya suruh dia pasang balik semua baru cat. Dashboard pun tak ada, apa pun tak ada. Tak tahu komen mana buat. Mari. Ini kancil lah, woi. Ini kancil cakap FL5 ah. Bari saya cakap FL5 ah. Boleh. Mana you main FL5? Saya tak ada FL5. Yalah, you main dengan FL5. Mari highway dengan FL5 mau ke? So kereta ni nakal sikit lah. So kereta kancil ni dia tebu. And then tak apa, nanti saya buat review je lah kereta ni, senang sikit. Orang tengok lah kereta kancil ni laju, dia main dengan FF5 semua. Nanti kita review. Alright, so adik aku dah siap lah bonnet dia.
So dia dah buat dah untuk kereta biadab. And then so kejap lagi dia akan simen semua. So fender semua dia dah buat. So kita orang tengah lepak sekarang, tak tahu nak buat apa. Masa hari ni macam chill day. So boleh tengok diorang semua tengah lepak main phone. Kita ada Arian F30 Big Boss. Kita ada Yuendran Honda City. And then kita ada Sean KE without caliper. And then Caleb. Yeah. So tak ada projek besar. Guys. Ni Ada projek ah. bukan gearbox. Ni saya cakap tadi, lu lambat mari. Oh, sorry silap. Itu baju cantik, mana beli ya? Kalau orang guys, kalau nak baju, Roger DM aku, ada lagi banyak. BM apa projek? Jadi shelf. Deko je. So, tu je. Asa sampai sini je kot vlog. So tengoklah next bila balik kat Seremban lagi. So mungkin kejap lagi malam nanti saya gerak balik ke Cyber. So duduk sana. So inilah saya daripada Seremban, and then inilah saya punya garage. Bukan macam AI tapi garage biasa je untuk simpan, untuk buat kerja-kerja sikit dulu. So untuk balik dah rasa setahun dah tak balik. Ni baru first time datang balik. So see you guys on the next vlog. Bye.